Saya jumpa tuan, dua kes nasi kangkang. Minta ubat, satu dia datang seorang, satu dia bawa suami dia. Memang suami dia jadi BODOH terus jadi. Semenoh tengok laki dia. Salah suami akak. Apa akak buat? Akak bagi nasi tanas. Loh. Kenapa bagi? Takut dia mengorak orang lain. Akak nak dia dengan akak je. Habis tu sekarang macam mana? Udah jadi bodoh pula ustaz. Saya pun tengok muka lelaki dia. Macam bodoh betul. Tak ada perasaan tau. Tak ada perasaan. Boleh saya tanya. Nasi kangkang tu apa ramuan dia? 5. Ada 5 ramuan dalam nasi kangkang. Akak-akak jangan nak tulis pula. Jangan akak. Muar maksa. Kak Som jangan tulis Kak Som. Saya cukup satu yang sebut-sebut. Dia gaul dengan darah haid. Siang kat lelaki dia. Balik kerja penat-penat, pergi makan nasi kangkang. Dia ingatkan ayam masak merah. Gelak adik kita. Orang lain tak gelak, dia gelak. Ini parah. Ya lagi 4 saya tak cakap. Kan ada yang buat masalah kan tuan.